Akak atau abang kalau nak jadi pemenang, pastikan dua perkara tu betul. Saya nak bagi tahu kita ada dua isu, Kak. Akak atau abang yang mana buat pembelian, yang mana join kita punya pesta kongsi rezeki ni. Yang pertama sekali, abang atau akak kena hati-hati semasa isi detail tu. Maksudnya, abang kena tengok dua perkara. Yang paling utama, yang pertama sekali, alamat. Alamat pastikan jangan ada salah walaupun satu pun. Sebab bila mana salah, barang tu return. Bila barang tu return, nama akak abang akan di blacklistkan nanti. Sebab kita ingatkan akak atau abang memang sengaja tak ambil barang tu ke atau macam mana. Kita tak nak ada isu tentang return tu. Yang kedua, akak atau abang pastikan nombor phone jangan salah. Walaupun satu nombor. Contoh 0112. Tiba-tiba tulis dekat situ 0111. Nombor belakang dah betul dah, tapi dekat depan tu salah. Oh, tolong please. Kita dah jumpa banyak. Bila kita kontak, tak, bukan nombor saya. Salah. So bahaya. Akak atau abang kalau nak saya call dia, nak jadi pemenang, pastikan dua perkara tu betul. Yang pertama, alamat pastikan betul. Nombor dua, nombor phone jangan salah. Okey? Pastikan cek betul-betul sewaktu isi form tu. Itu saja saya nak pesan. Dan saya doakan akak abang yang mana buat pembelian sekarang, dia terima rezeki mengejut baik call daripada saya. Okey, kita jumpa nanti. Assalamualaikum.